passenger dulu. Okey, selamat pagi. Okey. Assalamualaikum. So, hari ni hari Selasa, pukul 7.11 minit pagi. Aku nak gerak balik Kelantan. Sebab apa? Sempena Raya Haji ni, aku harap tak jam sangat lah. Sampai berbelas-belas jam. Wush, penat. So, korang stay tune dekat video ni sampai habis. So, jangan lupa yang mana belum subscribe, boleh subscribe video ni, channel ni. Let's go. Okay, Assalamualaikum. So sekarang aku berada di Medan Selera dekat dengan rumah aku. So pagi ni tersinggah makan jap sebelum tolak. Jadi sekarang ni pukul 8.16 pagi. Cahaya panas terik kat ni sekarang ni kat sini. So kita makan dulu, lepas tu kita tolak gerak balik kampung. Okay. Bungkus. Mana? Sabar boleh? Ayam Ayam bahagian type satu. Satu type. Satu lagi isi. 16. Okey, saya ayam goreng. Macam bungkus. Makan. Nak ayam je. Ada apa? Ha? Ada? Okey. Kak Syah makan satu. Okey, tu je. Ada ambil. 10 eh? 10. Tak ada apa? 12. Satu je. Okey. Okey. Guys, so hari ni perjalanan aku smooth 10.35 pagi. So sekarang aku dah lepas daripada tol Bentong. So lepas tu Bentong, sebelum tu Bentong tadi tol Gombak tak jam, langsung tak jam. So aku agak macam pelik jugalah. Biasa saya tak tahu balik kampung suasana dia agak kelam kabut, tapi kali ni aku agak pelik. Jalan dia smooth gila, tak jam langsung. Harap dia memudahkanlah ke urusan aku untuk sampai ke kampung nanti. Cuaca panas, cuaca elok. Jom, let's go. Perjalanan aku lagi ada tinggal 345 km. So estimate time sampai pukul 3.50 petang. Tapi masa dah lagi 5 jam untuk sampai. Setakat ni aku nampak dekat Waze ni sudah merah balik. Jalan nak ke Lipis ni dah start jam. Setakat ni ada kawalan yang aku nampak sekarang ni lah. Yang aku nampak sekarang ni kawalan polis trafik yang jaga.
Hai, so tadi sangkut jam tadi dekat 30 minit juga dekat Ipis nak masuk ke sempadan Kelantan. Antara punca sebabnya sebab daripada 3 lane nak ke 1 lane, sebab satu lagi penyalahan jalan. So jalan tu tengah menyenggara, tu jadi puncanya disebabkan jam lah. So sekarang ni aku dekat hentian Jeli. So singgah isi minyak jap dan aku makan dekat Mary Brown. Jom. Okay guys, so kita isi minyak jap. Minyak aku pun dah tinggal 2 bar ni. So kita isi minyak menggunakan budi yang disarankan oleh kerajaan. Biasa kereta aku kalau full tank 28 liter, lebih kurang dalam RM60 macam tu. So sekarang ni dekat kereta aku ada 2 bar lagi untuk isi. Ada 2 bar lagi baki dia. So kalau isi penuh mungkin aku isi dalam RM40 macam tu, mungkin dapat full kot. Okay, Assalamualaikum. So, selamat Hari Raya Aidiladha. So, Hari Raya pertama, aku dah sampai di kampung halaman. So, pagi ni pukul 8.02 pagi. So, dah start dengan laungan azan Hari Raya. So, sekejap lagi aku akan ke masjid untuk solat sunat Hari Raya. Dan aku akan tunjuk kat korang apa yang menarik kat kampung aku, kemeriahan di kampung aku ketika Hari Raya pertama ni. So kemeriahan Hari Raya Aidiladha di Kelantan ni dia lain sikit. Dan kemeriahan ni orang kata tak dapat dibeli dia di mana-mana tempat. So korang stay tune dengan video ni. So semalam aku tak sempat nak buat video sampai habis. Last dekat Petronas. Itulah, ada kekangan yang tak boleh dielakkan. So pagi ni kita akan sambut Hari Raya Aidiladha sama-sama. Okey, yang mana belum subscribe, jom subscribe sama-sama. Okey, let's go. So aku akan ke masjid sekarang ni. So mungkin solat Aidiladha akan start pukul 8 suku macam tu. So sebab solat Aidiladha ni dia awal sikit sebab lagi orang nak pergi korban lembu kan. Yalah, kena cepat. So rumah aku ke masjid ni tak jauh, dalam 2 km macam tu. Jadi pagi ni sudah start dah bunyi laungan takbir raya. So ni suasana kampung aku. InsyaAllah memudahkan urusan pagi ni. Kepada Allah. Aidilfitri dirayakan selepas melaksanakan ibadah puasa, ibadah wajib yang sangat besar kedudukannya, dan berbagai-bagai ibadah lain. Melengkap kepada ibadah puasa, diwajibkan zakat fitrah untuk diagihkan kepada fakir dan miskin. Alhamdulillah dah settle solat sunat Aidiladha tadi. Aku nak balik rumah jap, makan minum jap. Sebab tadi aku tak sempat nak breakfast. So aku akan tunjuk dekat korang suasana kampung aku sebenarnya kalau setiap Hari Raya Aidiladha dalam pukul 9.30 sekejap lagi tempat penyembahan lembu. Aku nak tunjuk dah dekat korang suasana kampung aku macam mana. Okay guys, antara laluan nak ke rumah aku. So suasana dia kereta.
So dekat situ ada sekejap lagi ada seekor lembu untuk dikorbankan. So tak silap aku dalam pagar ni pun ada juga, tapi aku tak nampak lagi. Tapi memang sini kawasan yang sesuai untuk penyembelihan lembu. So inilah kawasan rumah aku. Latte kena ada juga ni. Rumah ke si Ipik. Apa ni nyogori? Kuah Aceh. Puji-puji baby. Pulut dengan rendang ayam. Waktu pak wak mulut gini lah. Rendang. Okey, Assalamualaikum. Saya dah sampai tempat korban lembu. So, tunjuk suasana dekat korang di kawasan kampung aku. So, tengok salah satunya yang aku jumpa. Udah luar kamu. Mana buat? Serati. Sekarang pukul 10.40 pagi. Satu lagi tempat. Silap depan sikit deh daripada tempat tadi. Jadi aku tak pasti dia dah start belum sembelih. Jom kita tengok. Terjah. Okey, itu di antara cara pembelian akad. Kalau contohlah orang kampung dia secara direct dengan owner, so dia akan akad dengan melafazkan orang kata berapa satu bahagian dengan tali. So akan ke satu lagi checkpoint tempat pembelian lembu. Pasir je dulu. So ada satu tempat lagi. Tempat pembelian lembu tak jauh je daripada poin utama. Turun. Macam susah ya. Jalan. Inilah kawasan kampung. Kampung ni macam ni lah. Jalan-jalan kampung. Kita dah. Jalan dah. Jalan dah. So ada satu lagi tempat kat sana. Ni tengah berlangsung tengah kawasan lapah lembu. So antara kawasan dia. So terus. Betul bang. Ibadah kurban dan akikah. So lembu satu bahagian 600, kambing satu ekor 450 kurban akikah. Kambing pun ada. So beri. Itu bayu. Daripada korban lembu, ada juga korban kambing. So harga-harga rate tadi yang tu ditentukan oleh daripada aku pun tak pasti, mungkin daripada syarikat luar. So
Tak silap aku ni semua akan dikorban kot. Mengikut giliran lah. So yang ni yang kecil. So yang ni saiz kecil sikit. Ini mungkin harga dia murah daripada yang besar. So semua ni akan proses untuk korban. Okay. Sekarang ni pukul 11.04 pagi. Dan banyak tadi aku tunjuk kat korang kawasan yang di sekitar kampung aku ni. So hari raya pertama dah meriah. Raya yang kedua, InsyaAllah esok aku pun akan join korban. Nantikanlah untuk video esok macam mana. Setakat ni saja video kali ni. Terima kasih yang mana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen Okay, bye-bye.